Alright, good job guys. Hello, Assalamualaikum. You, busy ke? Jawablah salam tu dulu. Sorry. Waalaikumsalam. I tengah session ni. Kenapa tu? I nak remind you. Jangan lupa makan. Satu lagi. Jangan lupa hujung minggu ni. Baik, Intan Bayu. Siapa Intan? Dah lah tu. Take care, okay? Assalamualaikum. InsyaAllah. Waalaikumsalam. Ni Wak, 3 kotak je kan? Total RM20. Nak bagi cash ke? Ini gaya kebal ke? Assalamualaikum korang. Waalaikumsalam. Khabar, sihat Lama tak jumpa korang. Dah lama tak jumpa kau. Sempat berjual tadi. Tonton Saham Jaya lah ni. Ni akan datang Aizah. Hari ni kan hari dunia kita start tahun. Kamu pula kena menang dengan dia. Sian dia. Bakal kau kan? Bakal is bakal. Belum mesti lagi. Korang dah makan belum? Jom dah makan. Jom. Bang, order. Persahabatan yang tulus kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah putus walaupun maut memisahkan. Ukhuwah yang dibina di dunia akan disambung di akhirat kelak. Insya-Allah jika kita ikhlas. Seperti mana Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf yang membawa maksud, sahabat-sahabat karib pada hari itu akan menjadi musuh antara satu sama lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Surahallahul Azim. Cuma kita try uji bakat nyanyi tu. Tak kot Zik. Aku nyanyi suka-suka je tau. Lah, tuyul kau. Kau ada bakat tu. Cuma teman aku. Aku ada benda lain nak kejar. Ni lah. Tapi kau jangan risau Zik. Untuk first debut kau sebagai penyanyi, aku datang support kau. InsyaAllah. Untuk first debut kau sebagai penyanyi, aku datang support kau. InsyaAllah. Kau okey tak, Zik? Rasa muka macam ni bila tak ada duit je. Tak adalah. Cuma aku rasa macam pelik sikit. Sebab kita berlepak ada 3 je. Sorry guys. Aku bukannya nak spoil the mood. Tapi itulah. Ni kan tahun pertama kita lepak tak ada kan. Fatihah buat arwah Farhan. Bal? 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 Kau okey tak ni? Kenapa? Masih tak ada mood je. Hai, takkan jealous kot? Engkau sendiri yang suruh aku bagi air dekat Syaf tadi. Tu satu. Ni satu lagi masalah aku ni. Air yang aku letak kat tepi tangga tadi licin, Mat. Tapi ni duit aku pun licin juga. Aku tak tahu siapa yang rembat. Kalau aku jumpa dia, memang aku rebus dia hidupnya tu. Sabar, Bal. Kau kena ingat, rezeki tu siapa yang bagi? Mula dah nak cakap dengan aku dia ni. Tapi betul lah kan? Kau juga yang cakap dengan aku, masa mula-mula kau nak berniaga dulu. Untung ke? Rugi ke? Siapa yang bagi? Betul lah tu. Tapi waktu tadi kau beritahu tak Syaf yang aku belanja air tu? Alamak. Lupalah, Bal. Aduh. Mesti dia ingat aku yang belanja dia air tadi. Kalau dia shock kat aku macam mana? Modal tu. Kau bayar balik. Tak ada lah. Gurau je. Aku dah beritahu dah tadi. Nasib baik. Tapi
Tadi aku pas air tu dekat Izzah sebab Syaf ada kelas. Alan. Kalau orang lain salah faham macam mana? Aduh, Wan. Tapi kan, andai katalah salah seorang daripada kita bertiga ni yang pergi dulu sebelum An. Korang rasa anda akan cakap apa untuk yang masih hidup ni kekal kuat? Wah, bersungguh betul Tok Sudin kita seorang ni. Sorry tak perasan kau ada kat sini tadi. Nah, aku bawakan air untuk refreshing. Minum lah. Thank you. Dah lama kau kat sini. Aku nak tanya kau satu soalan lah. Tapi kau janji jangan gelakkan aku. Macam serius je bunyi tu. Okey lah, aku dengar. Kau kan, macam mana kau keep on study Like I mean macam mana kau kekalkan motivasi tu, kekuatan tu. Kekuatan Kekuatan. Tapi lagi satu, yang best student tu kau, bukannya aku. Dia macam ni sebenarnya. Dulu, aku selalu rasa semua usaha aku ni untuk diri aku sendiri je. Tapi, bila lama-lama aku sedar yang kita takkan kuat bila kita asyik fikir pasal diri kita sendiri je. Kekuatan tu datang bila kita ingat ada orang yang kita sayang, yang nak tengok kita berjaya dan nak tengok kita teruskan berjalan. Mungkin kekuatan tu datang bila kita ingat orang yang kita sayang nak kita berjaya dan teruskan hidup. An akan suruh kita berjalan dan teruskan hidup macam biasalah kan? Dah lah guys, tak elok main kalau-kalau ni. Ni kan semua keturunan Allah. Kita kena terima dengan hati yang ikhlas. Dah, jom sama makan. Makan lagi kau? Lagi. Tapi kau jangan risau je. Untuk first debut kau sebagai penyanyi, Allah akan support kau, insyaAllah. Percaya kan? Dah. Lembah hidup yang sepi, termenungku sendiri, tercari-cari cahaya menyinari. Ku kecewa dengan diri, rasa futur menyelubungi di kamar hati. Oh Tuhan, ku sesali, takkan ku ulangi dosa-dosa yang menghantui hidup ini. Hanyalah sementara, perjalanan masih panjang, terus bangkit melawan selagi ada waktu, melangkah
antara. Perjalanan masih panjang, terus bangkit melawan.